Itu cerita dia Kokoro dengan Arnab. Kau ingat aku nak pusing Tokyo. Tapi Tokyo setiap 100 meter traffic light. Lepas tu setiap simpang ada polis menyorok. Ada orang Melayu kat Tokyo? Asal mana? Oh, ni lagi banyak orang Melayu sini. Melayu di Tokyo. Sana ya. Kau memang berminat tu benda ni. Dia pakai supercup je. Nombor registration lah ni. Oh, basikal pun ada register juga. Ada nombor plate lah. So daripada nombor plate ni, kalau polis check boleh tahu siapa owner. So kalau kita pakai basikal curi, so polis akan buat cross check. Kalau jalan waktu tengah malam, lepas pukul 12 malam Oh, ada roadblock juga? Ada roadblock. Tapi dia tahan basikal je. Dan polis tu pun bawa basikal untuk tahan basikal. Wow. Sebab apa? Ada kes basikal kena curi ke? Biasanya basikal bukanlah dia orang dicuri as macam industri mencuri basikal. Kebanyakan yang curi basikal ni kadang untuk nak menyenangkan diri. Contohnya dia curi basikal daripada stesen kereta api ke rumah dia. Oh, itu je. Tempat sekolah saya dulu, universiti saya dulu, kalau tak kunci basikal, kalau akan diambil online, dia akan letak dekat stesen kereta api, lepas tu letak tempat parking yang berbayar yang mahal tu. Kita duduk cari-cari basikal, dia punya ada kat situ. Bila kita nak ambil, kita tekan-tekan, parking pun dekat 3,000 yen dah. Lepas tu memang saya tinggal terus je. Sebab saya tak ambil sebab harga basikal tu saya dapat pau 3,000 yen juga. Oh, okey. Tujuan apa dia buat macam tu? Dia adalah golongan-golongan nakal ni. Dia malah nak jalan daripada universiti nak ke stesen kereta api tu dalam Jangan-jangan orang Melayu juga buat tak? 2-3 kilo. Saya tak rasa. Sebab semua Melayu tu kat situ saya kenal semua. Ya ke? Oh, dia orang memang yang buat Subway ni pun ada 2-3 company yang macam mana orang sebut McDonald? McDonald. Bukan Mak Kedondol. naik dengan private line. Sama lah kita. Sama. Soon, next right. Next trip. Untuk kalau satu hari dengan kadang kita dah mula ke 12 lebih ni, kalau kita dapat cover 2-3 tempat pun dah cukup bagus lah. Yang patung Ultraman besar tu tak ada dekat Tokyo Yang patung besar tu lah orang selalu ambil gambar tu. Oh, yang tu Gundam. Yang tu ada kat Odaiba. Memang tak sempat kita pergi ni. Okey, tak apa. So kita pergi bulan 10 nanti. Okey. Waktu autumn punya ride. Satu lagi yang cerita Hachiko tu patung dia kat mana? Hachiko yang tu patung dia dekat Shibuya. Ini tempat shopping ni. Mari kita tengok. Nak cari Hamlet. Helm. Suzuki, macam-macam dah. Mana Aprilia, tak nampak apa Aprilia. Maklumlah kedai Jepun lah. Rambang mata. Wah. Ni. Murah aja. My husband is mak rempit. Dia tak apalah. Saya pun jarang naik, tapi kalau naik tu kena ada Betul? Safety. Senang pergi mana-mana air ada je. Betul kan mineral water? Ya kot. Semalam salah beli. Natural water. Ya kot. Salah beli tak apa, sedekah je. Ni kes pelik ni. Orang pun tanya kita jalan dekat Jepun. muka Azri ada muka Jepun lah. Ada. Mungkin Pakistan. Ni minta direction pula. Kibara. Oh, kita design sendiri lah. Nama sendiri kan? Tapi dalam bahasa Jepun. Semua orang tu dah tiru je kan? Sejam. Kecil je kedai dia. Dia seorang je handle. Patut semalam kita pinjam motor tu pusing highway ni. Suto Expressway, highway dalam Tokyo. Ueno Station, bawah tu Hard Rock Cafe. Tapi kan? Saya orang Melayu. Dah lama duduk sini dah. Ini macam Talin Street kan ni? Omori.
Ini mana-mana mesti ada loteri kan. Apa ni tutup kedai punya sale. Nak tutup kedai. 3 tahun lepas lagi tengok je ni. Ya ke? Tak tutup kedai. Dah sampai juga kat Jepun punya Uniqlo. Malaysia? Ya. Mana nak tengok panda? Ada dekat sana. Oh, dapatlah tengok panda. Okey lah, dapat tengok panda kan. Okey, puas hati. Kena check wallet ni. Sunto. Sama lah. Dia dulu arwah family government lah. Dia yang suruh abang. Orang Jepun memang suka isap rokok. Mana-mana corner mesti ada tempat orang isap rokok. Kita pergi mana? Kita pergi makan. Makan nasi ayam. Nasi ayam. Memang berpuan tu baju. Lepas tu dah ada satu trend, diorang travel bawa basikal lipat tu. Ini namanya apa? Kebab bol. Dia ada nasi. Ada nasi lagi dalam? Kebab bol. Kebab bol. Ini namanya? Kebab bol. Kebab bol. Semua makan kebab bol. Oh. Kita ke mana ni? Ke barat. Tempat apa tu? Elektronik gadget canggih manggih. Tapi harga dia tak tahu lah canggih ke tak. Itu kita nak tengok sekejap lagi. Tapi satu je. Confirm macam ni. Saya nak beli thumb drive je. Apa aku nak bagi di sini? Senang kan? Cukup tak? Cukup. Terima kasih bang. Campur duit dia juga. Dia kata nak bagi duit. Harga mas. Nak bagi kita buka. Dia kat sana. Hoi. Kita sekarang di Akihabara. Ibarat macam loyak lah. Loyak besar. Oh, tengok tu. Sentiasa ramai. Wow. Ini semua second hand punya Jumpa Malaysia. Ramai orang Malaysia. Orang Malaysia je beli. Ada kosong? Kasih tumpang lah. Oh, inilah dia Akihabara Station. Sentiasa sibuk Tokyo ni. Masuk ke tempat tidur. Oh. Jangan kacau. Jaga laluan anda. 東京品川方面行きが参ります。危ないですから黄色い線まで Siapa? お下がりください。 Sekarang naik JR. JR ni syarikat kereta api terbesar dekat Jepun. Lepas ni kita nak naik monorail tau. Monorail pergi ke? Haneda. Kita ke airport. Selamat tinggal Tokyo. Selamat tinggal Tokyo. Kita jumpa. Abang Rahim nampak gayanya masih tak berpuas hati. Mesti lama lagi. Sekarang kita nak ke airport terus lah. Kita kat mana? Hospital dekat ni. This station.
Dan kita akan terus ke mana? Setiawangsa. Ya, Okey. Terminal tu yang last sekali lah. Selamat tinggal Tokyo. Hai. Selamat tinggal Tokyo. Air Asia is international terminal only. So sorry. Can we walk there? Is it far? No work. Cannot walk. Yes. Terminal 2 only for. Please take the free shuttle bus. If you take the shuttle bus, it's the first floor. We are on a basement floor. Just as elevator go upstairs. Shuttle. Outside number 9. Weh, shuttle bus ada? Shuttle bus. Yes, but shuttle bus first stop to jauh. Second stop to international terminal. Here go to international about 10 minutes. About 10 minutes? Yes, 10 minutes. Oh, Okay. 10 minutes. From here, shuttle bus. Yes. International terminal. Kalau naik cepat tu kan dapat? Naik train je lah. Naik train je lah. Baiklah. Dengan tenang aja I love you Helmet daripada Malaysia sampai sini Tidak ada masalah. Boleh hand carry dan boleh combine untuk luggage apabila anda satu reference beli tiket hand luggage. Maknanya kalau 2 orang satu tiket beli jadi 14 kilo dalam satu bag. Tapi kalau daripada Haneda kita kena pecahkan bag untuk jadi 7 kilo walaupun atas satu reference. Undang-undang airport yang lain dan mana helmet kena check in, tak dibenarkan hand carry. Bukan pasal Air Asia, pasal security reason. Walaupun anda kategori safety device. Boleh datang pagi? Saya ada kat Jakarta. Kalau boleh saya nak duduk yang biar orang tanya saya tu. Yang duduk kursi yang depan tu. Tapi kalau dah habis ramai-ramai masuk pun saya sudi juga. Tak kisah. Kena kemas sikit lah. Apa dia? Rambut dia sikat pakai gel. Rambut kena potong? Ini Jepun Tengok orang Jepun no. Mana sikat rambut. So siapa yang tinggal Japan yang tak balik? 1, 2, 3 dan apa? 4 Wan. Oh. Gambar okey Gam. Okey, cash picture Gam. Okey Aziz, kita jumpa di jumpa di Baik Konsep. Baik Konsep. Terima kasih. InsyaAllah. Kita datang melawat. Bukan karak. Jumpa kat oi. Karak. Mana benda? Okey. Okay, Nek. Okay, good job. Wan pun stay juga. Okay. Jumpa di sana ya. Good job. Nanti kita jumpa lagi. Bulan 10 ni ya. Dapat kita jumpa dia. Tak ada apa yang perlu dimaafkan. Sit. Thank you. No. Kau nak pergi mana? Troli tak tolak? Apa lagi? Pergi mana? Troli ni. Saya nak pergi sokok, kau tolak troli. Bagus. Okay, come follow saya. Cik Mat, ada rasa semalam? Rasa. Oh punya earthquake, saya tak rasa pula sebab masa tu saya tengah jalan. Saya tengah jalan tapi masa tu tengah corner. Saya tengah buat U-turn, jadi mungkin tengah layan corner tak perasan kot. Lama itu waktu kau tengah buat corner tu dah secara tot dia rasa. Perasan. Kalau jalan straight. Kuat ke goyang dia tu? Kuat lah. Saya ni apa ni yang gantung semua goyang-goyang. Bagusnya handphone kalau siapa-siapa tengah tengok handphone masa tu top dia terus keluar. InsyaAllah bulan 10 ni kita pergi lagi